Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalam ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wala hawla wala quwwata illa billah al-'aliyyil 'azim, amma ba'du. Alhamdulillah, bertemu lagi kita bagi meneruskan bacaan kita daripada kitab Matan Zubat. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala mudahkan pengajian kita pada hari ini. Hari ini kita akan mula daripada muka surat 126, bait syair yang ke-462. Betul? 26. Bait syair 462. Jumpa tak? Thalathatun aqallu kulli sinfi fi ghairi amilin wa laysa yakfi. Sekurang-kurangnya pengagihan zakat yang memadai ialah 3 orang bagi setiap asnaf kenali, asnaf amil. Sekurang-kurangnya pengagihan zakat yang memadai ialah 3 orang bagi setiap asnaf kenali, asnaf amil. Asnaf kenali. Sekurang-kurangnya pengagihan zakat yang memadai ialah 3 orang bagi setiap asnaf. Kena tukar ni. Dia ada silap juga ni terjemahan ni. Terjemah macam ni. Tiga orang paling kurang, 3 orang paling kurang daripada setiap asnaf. Tulis dulu. 3 orang paling kurang. Sebab ni syair kan, ayat ni balik. 3 orang paling kurang dari setiap asnaf. Setiap asnaf. Melainkan asnaf amil. Melainkan asnaf amil. Titik. Kemudian ayat baru. Dan tidak memadai. Dot. Sebab dia sambungkan bait syair yang seterusnya. Tidak memadai. Melainkan asnaf amil. Melainkan asnaf amil. Melainkan asnaf amil dan tidak memadai. Okey, sambung. Daf'un li kafirin wala mamsusi riq wala nasibaini
liwasfai mustahiq. Pembayaran zakat kepada golongan kafir dan golongan yang masih berstatus hamba. Juga tidak sah memberikan dua bahagian zakat bagi golongan yang mempunyai dua ciri kelayakan penerima zakat. Sekarang ni ada beberapa masalah penting. Ada beberapa masalah penting berkaitan dengan mengagihkan zakat. Ada beberapa masalah penting berkaitan dengan pengagihan zakat. Masalah pertama yang tadi kita terjemah tu, cara bagi zakat. Saya ingatkan balik, kalau ditanya ada berapa rukun zakat? Ada dua. Ada dua rukun zakat. Macam kita tanya kan, ada berapa rukun wuduk? Rukun sembahyang, rukun mandi. Maka zakat pun ada rukun dia. Dan rukun membayar zakat ni dua. Pertama niat, yang kedua menyerahkan kepada asnaf. Ada dua rukun zakat. Pertama niat, yang kedua menyerahkan kepada asnaf. Maksudnya apa? Kalau satu orang dia bayar duit zakat, ketika dia menyerahkan kepada penerima, dia niat zakat. Tetapi penerima tersebut bukanlah asnaf, maka zakat dia tidak sah. Bagi kepada orang tak betul, maka tak sah. Okey? Tak sah. Ataupun dia beri satu jumlah wang kepada orang miskin, asnaf, orang miskin. Tetapi semasa dia bagi itu, dia tak niat zakat, maka pun sama juga tak jadi zakat. Contohlah, saya bagi contoh. Mungkin satu orang, ada orang miskin, dia keluarkan duit, dia bagi. Waktu dia bagi itu, dia niat sedekah. Dia niat sedekah. Selepas itu dia fikir, daripada aku niat sedekah, biar aku niat zakat. Jadi dia niat untuk menjadikan pemberian tadi itu sebagai zakat. Tak boleh. Sebab apa? Yang perlu waktu niat adalah ketika dia serah. Waktu dia serah, dia tak niat zakat, dia nak sedekah. Maka pemberian tadi tak boleh jadi zakat. Satu contoh yang lain. Misalnya, kita bagi hutang pada satu orang. Dia pinjam, kita bagi hutang. Kemudian selepas itu kita fikir macam ni. Kita fikir nak halalkanlah hutang tu, dia tak payah bayar. Dan kita niatkan pemberian kita kepada dia tempoh hari sebagai hutang itu diniatkan sebagai zakat. Maka dia katalah kat kawan dia, Abu, hutang aku tu kamu tak perlu bayar, aku kira zakat. Contoh kan? Jadi tak zakat? Tak jadi. Tak jadi. Sebab apa? Sebab semasa dia bagi hari itu, dia bukan atas nama zakat. Bukan atas nama zakat. Jadi, bila kita mahu menunaikan kewajipan bayar zakat, dua perkara kena jaga. Pertama, bagi kepada orang yang betul. Yang kedua, semasa beri, niat zakat. Kalau dua rukun ini ada, barulah pembayaran zakat itu sah. Faham? Sekarang ni kita tengah belajar asnaf, tentang masalah asnaf lah ni. Apakah ataupun siapakah asnaf, berapakah kumpulan asnaf, telah dipelajari melalui pelajaran sebelum ini. Ada 8 asnaf.
Dan tafsiran bagi setiap satu dari 8 pun dah baca dah. Dah terang dah. Dan dah lupa dah. Katanya dah lupa dah. Pelajaran kita hari ini adalah maklumat tambahan. Yang pertama apa? Yang pertama, 3 orang paling kurang daripada setiap asnaf. Maksudnya, apabila kita bayar zakat, daripada setiap asnaf yang 8 itu, kita hendaklah menyerahkan duit zakat paling kurang kepada 3 orang. Paling kurang kepada 3 orang. Faham? Maknanya 8 kali 3. Tapi cuma amil ni dia tak wajib bagi kat 3 orang, kecuali amil. Jadi kita nak bagi zakat ni, kena cari daripada orang miskin 3 orang, daripada fakir 3 orang. Apa lagi? Daripada mu'allaf 3 orang. Daripada gharimin 3 orang. Daripada setiap asnaf 3 orang. Bukan setiap asnaf. Fakir orang. Tak. Tak. Asnaf tu kan, fakir tu asnaf. Daripada asnaf fakir 3 orang. Maksudnya 3 orang fakir, 3 orang miskin, 3 orang mu'allaf, 3 orang gharimin, orang yang berhutang, 3 orang ibnu sabil fisabilillah, 3 orang tu semua. Jadi 3 orang daripada setiap asnaf. Ini mazhab Syafi'i lah. Ini mazhab Syafi'i. 3 orang daripada setiap asnaf. Perlu beri kepada setiap asnaf, dan setiap asnaf 3 orang. Mazhab Syafi'i 2 poin. Perlu beri kepada setiap asnaf, dan setiap asnaf tu 3 orang. Ini asal mazhab Syafi'i macam ni. Contohlah, kita ada duit RM1,000. RM1,000. Kita nak bayar zakat. Kalau mazhab Syafi'i sebenarnya RM1,000 itu kita tak boleh bagi kat seorang je. Tak boleh. Tak cukup syarat. RM1,000 duit zakat tu, contohlah kita ada kenal satu orang miskin, kita bagi dia RM1,000, ambil lah. Ni duit zakat aku tahun ni, RM1,000. Maknanya kita bagi kat seorang je. Dalam mazhab Syafi'i, cara bayar zakat ni, dia kena bagi kepada semua asnaf. RM1,000 tu agih kat semua. Kalau ada lah. Kat tempat dia tu, maksud yang berdekatan dengan dia, ada tak 8 asnaf? Contoh tak ada. 8 tak ada. 7 tak ada, 6. Berapa yang ada, dia kena bagi kepada semua. Kemudian setiap satu asnaf tu pula kena 3 orang pula. Kalaulah kita andaikan, kat tempat dia tak ada asnaf amil, sebab dia bagi sendiri, tak adalah amil. Kemudian fisabilillah tak ada misalnya, sebab fisabilillah mazhab Syafi'i maksudnya orang pergi perang, tak ada. Kemudian musafir tak ada, mu'allaf tak ada misalnya. Jadi bilangan asnaf yang ada hanya 4 jenis je. 4 je. Misalnya ada fakir, ada miskin, ada orang berhutang. Mukatab pun tak ada, 3 lah. 3 sahaja. Maka dia perlu bagi kepada 3 kali 3. 9 orang. Daripada fakir miskin 3 orang. Daripada fakir 3 orang. Daripada miskin 3 orang. Daripada orang yang berhutang 3 orang. Ini kita andaikan ada 3 je. Maksudnya 1,000 tu dia kena bahagi 9. RM1,000 tu dia perlu beri 9. Dia perlu bahagikan 9. Sama banyak kepada semua asnaf tadi. Kemudian dalam kitab juga sebut, kalau satu orang tu dia nak bayar zakat fitrah. Zakat fitrah misalnya RM8. RM8.
Jadi RM8 ni pun kena bagi kepada semua asnaf ke? Kalau RM8 perlu bagi kepada semua asnaf, RM8 bagi 9. Dan berapa ringgit? Tak sampai RM1. Satu orang dapat tak sampai RM1. Tak sampai RM1 ni kira tak mencapailah maksud duit zakat tu sebagai menampung keperluan dia. 8 kupang boleh beli apa? Aiskrim pun tak lepas. Jadi dalam masalah ni yang kita sebut tadi ni mazhab Syafi'i. Cuma ada beberapa masalah yang daripada segi pengamalan dan fatwa difatwakan luar daripada mazhab Syafi'i. Contoh, kita bayar zakat fitrah pakai duit. Mazhab Syafi'i bayar zakat fitrah ni beras, bukan duit. Kita amalkan duit ni semenjak ia telah difatwakan. Ada puluh tahun jugalah. Sebelum tu, sebelum fatwa dikeluarkan, fatwa kebangsaan, pengamalannya adalah bayar beras. Tapi lama dah lah. Tapi oleh kerana mufti tempatan melihat kepada maslahat tertentu, maka mereka telah memfatwakan bahawasanya membayar zakat fitrah itu menggunakan duit. Dan ia diamalkan boleh kata seluruh negeri lah. Bukan boleh kata, memang seluruh negeri termasuk Sabah dan Sarawak. Maka kita amalkanlah. Kita boleh amalkan walaupun dia bukan mazhab Al-Imam Syafi'i. Samalah juga pembayaran zakat ini dalam mazhab Syafi'i, betul seperti yang kita baru belajar tadi. Kena bagi kepada semua asnaf, dan daripada setiap asnaf 3 orang. Tetapi di sana dalam setengah keadaan tu dia jadi apa, masyakkah ke. Macam contoh tadilah RM8 ataupun RM7 duit zakat fitrah. Kalau beri kepada 9 orang, zahirnya dia tak ada manfaat lah. Zahirnya. Maka difatwakan boleh beri walaupun kepada seorang, bukan satu asnaf, kepada satu orang sahaja daripada kalangan asnaf. Jadi siapa yang dia nak amalkan ni, dia kena tahulah. Maksudnya asalnya mazhab Syafi'i ni kena bagi banyak asnaf. Tetapi ketika kita nak bayar zakat, nak bagi kat satu orang ke, 2 orang ke, maka kita bertaklid mazhab yang membenarkan. Seperti mazhab Maliki misalnya, mazhab Imam Malik yang membenarkan. Itu poin yang pertama. Poin yang kedua, kecuali amil, melainkan asnaf amil. Kan tadi dalam terjemahan ada melainkan asnaf amil. Maksudnya apa? Asnaf amil sahaja tak perlu bagi kat 3 orang. Asnaf lain semua 3 kan. Asnaf amil boleh kita serahkan kepada seorang sahaja. Seorang sahaja. Okey? Kemudian selesai itu poin yang kedua. Poin yang ketiga, siapakah yang tak boleh terima zakat? Ataupun orang yang kita tak boleh bagi zakat kepada dia? Antara dia adalah orang kafir. Antaranya orang kafir. Maka orang kafir tak boleh diberi zakat kepada dia. Tak boleh. Zakat ini adalah duit orang Islam lah, mudah bahasanya. Zakat ni duit orang Islam. Jadi bila dia duit orang Islam, kita bagi kepada orang bukan Islam, maka di situ dipanggil penyalahgunaan dana lah. Contohlah ada dana dan ada golongan khas yang telah ditetapkan sebagai penerima dana. Kita bagi bukan kepada golongan tersebut. Boleh tak? Tak boleh kan? Sama lah juga. Zakat ni dana orang Islam khas.
Maka kalau bagi kepada orang bukan Islam, maka dia dikira sebagai penyalahgunaan dana. Ada juga yang berhujah, kita bagi ni nak dakwah dia. Maka kita kata, siapa kata tak boleh bagi sumbangan derma kepada orang bukan Islam? Boleh je, tak ada halangan langsung. Kerana di selain zakat ada pelbagai cara lagi untuk bagi sumbangan. Yang dana zakat ni dikhususkan, di lock untuk orang Islam. Buatlah satu lagi tabung dana lain pula untuk kebajikan rakyat lah, contohnya masyarakat, yang mana daripada tabung ni semua rakyat, semua masyarakat boleh guna, boleh dapat, boleh diberikan kepada mereka. Yang ini khusus. Kerana tabung zakat ni bukan sahaja tak boleh bagi kepada orang bukan Islam. Orang Islam pun bukan semua layak ambil. Cuba kita bayangkan. Orang Islam pun bukan semua layak menerima daripada tabung zakat. Orang Islam pun bukan semua layak. Apatah lagi orang bukan Islam. Orang Islam pun yang asnaf 8 tu saja. Kalau dia bukan daripada asnaf 8, dia tak boleh ambil. Tak boleh ambil daripada duit zakat. Dia dikhususkan. Siapa yang telah menetapkan senarai penerima ataupun kumpulan penerima zakat ni, siapa yang telah tetapkan? Allah. Bukan pejabat zakat pandai-pandai. Bukan ulama pandai-pandai. Allah yang tetapkan zakat ni hanya bagi kat 8 kumpulan ni sahaja. Bas. Hanya. Kerana ayat Quran tu digunakan perkataan hanya. Hanya senya. Innamas sadaqat. Hanya senya. Jadi yang menetapkan tak boleh bagi kepada luar asnaf ni siapa? Allah. Besarlah. Maksudnya kalau orang tu dia faham ayat ni punya kebesaran, maka dia faham kenapa kena berhati-hati dalam penggunaan duit zakat. Okey. Tak boleh beri kepada orang bukan Islam. Tak boleh beri kepada orang bukan Islam. Tapi dalam kitab ni dibagi contoh. Sekarang ni contohlah pengurusan zakat. Siapakah yang layak menerima zakat? Antaranya amil. Asnaf amil. Amil ni apa? Amil ni orang-orang yang dia buat kerja zakat. Kerja-kerja pengurusan zakat. Contoh kita dah bagi tahu sebelum ni. Dia buat kerja apa? Dia buat kerja pencatit kerani. Dia catit audit keluar masuk. Harta zakat masuk, harta zakat keluar, dia yang jaga audit misalnya. Maka dia ni amil. Maka dia boleh diberi daripada duit zakat sebab dia buat kerja-kerja zakat. Amil. Dan amil ni, amil tu kaya ke, amil tu miskin ke, boleh diberi daripada duit zakat. Macam upah dia lah atas kerja pengurusan zakat yang dia buat. Apa contoh amil lagi? Apa contoh kerja amil? Contoh kerja amil ni pemungut zakat. Macam amil yang duduk kat masjid-masjid tu, dia kan pungut zakat. Bukankah dia mengambil sebahagian daripada duit zakat amil? Diberikan. Kalau sekarang ni 1/12. Diberikan kepada dia. Maka dia boleh diambil daripada duit zakat. Apa contoh kerja amil lagi? Contoh kerja amil yang diberi dalam kitab, misalnya kalau dulu bila pemungut zakat ni dia collect zakat tu akan dikumpulkan dulu di satu tempat. Misalnya ada gudang, store Baitul Mal. Store Baitul Mal ni mengumpulkan harta zakat sebelum nak agih kepada fakir miskin. Contohnya mereka kumpulkan padi. Padi ni collect daripada pesawat, kumpul di satu tempat dulu. Kumpul kat gudang. Dan gudang ni perlu orang jaga. Untuk memastikan keselamatan dia. Maka security yang jaga depan pintu gudang tu, dia termasuk orang-orang yang melakukan kerja-kerja pengurusan zakat. Maka boleh bagi kepada dia, boleh beri kepada dia zakat daripada bahagian amil. Dia pun termasuk juga amil.
Ataupun satu orang ni tugas dia dengan pejabat zakat ni mengagihkan duit zakat. Dia turun padang, dia akan bawa duit zakat tu, dia akan serahkan kepada amil. Kalau zakat tu padi, misalnya padi tu dia akan serahkan, dia buat kerja serah. Itu pun termasuk kerja-kerja amil dan layak menerima daripada harta zakat. Maka dibawa satu masalah disebut oleh sebagian ulama Syafi'i. Dan antara kerja-kerja pengurusan zakat ni, misalnya kita perlukan orang untuk timbang, untuk packaging. Sebab beras tu datang dalam guni, untuk bagi kepada asnaf perlu packaging, perlu dipaket-paketkan dalam bungkusan kecil. Kita ambil upah, kita upah orang untuk buat kerja tu. Kita upah orang. Ada orang dia nak kena timbang, bungkus, paket, ikat, bungkus. Misalnya kita upah orang bukan Islam buat kerja tu. Kita upah apa? Kita upah orang bukan Islam untuk buat kerja tadi. Ataupun kita upah orang bukan Islam ni untuk angkat barang-barang zakat ni. Guni-guni ni, ada orang bukan Islam misalnya, dia ambil upah angkat barang. Angkat barang masuk lori ke, angkat barang turun lori ke. Dan kita upah orang bukan Islam, misalnya. Dan duit upah tu kita bayar pakai duit zakat, misalnya. Boleh ataupun tidak? Dalam kitab ni kata boleh. Dalam ni matan ni. Dalam matan, dalam syarah kepada Zuhfatul Zubat ni disebut bahawasanya boleh. Dia kata boleh bahawasanya tukang sukat, tukang angkat, tukang jaga daripada kalangan orang bukan Islam yang diupah, dan bayaran upah itu diambil daripada portion ataupun bahagian asnaf amil. Boleh beri kepada mereka, dan mereka terima tu bukan atas nama zakat. Mereka terima tu atas nama apa? Atas nama upah. Dia bagi kos-kos pengurusan zakat. Sebab dalam pengurusan zakat ni ada kos. Kos tu nak pakai duit apa? Kos pengurusan tu nak pakai duit mana? Kalau kena pakai duit asing, dia kena cari duit lain pula lah untuk pengurusan tadi, misalnya kan. Maka kos-kos pengurusan ni dia boleh ambil daripada duit zakat, daripada portion amil. Portion amil. Kan duit tu dibagi 8. Yang 1/8 ambil punya bahagian tu boleh guna untuk kos-kos pengurusan zakat. Ni pejabat zakat pandai ni. Sebenarnya amil dapat paling banyak sekali dalam pengurusan zakat ni. Okey. Habis. Jadi siapa yang tak boleh terima zakat? Orang bukan Islam. Siapa lagi? Hamba sahaya. Hamba sahaya tak boleh terima daripada pengurusan zakat. Yang seterusnya apa? Tak boleh, ni apa ayat dia tadi? Juga tidak sah memberikan dua bahagian zakat bagi golongan yang mempunyai dua ciri kelayakan penerima zakat. Maksudnya, kita nak bayar zakat. Kita beri kepada satu orang ni. Dia ni, daripada asnaf 8 ni, dia ada dua tiga kelayakan. Contoh, dialah fakir, dialah mu'alaf, misalnya kan, dialah orang yang berhutang, dialah musafir, semua ada kat dia. Boleh tak kita bagi kat dia beberapa portion zakat? Ni ambil kau ni duit zakat ni atas nama kau miskin. Lepas tu bagi lagi, ambil ni duit zakat atas nama hutang.
ambil pula atas nama mualaf. Tak boleh. Tak boleh. Tidak sah memberikan 2 bahagian zakat bagi golongan yang mempunyai 2 ciri kelayakan. Kita bagi kepada dia salah satu. Atas nama hutang ke, atas nama fakir ke, tak boleh ambil portion fakir bagi kat dia. Ambil pula portion orang yang berhutang bagi kepada dia. Tak boleh. Ambil salah satu sahaja. Contohlah kita ambil dalam kita kata, ambil pada dia. Yang tak boleh ni kalau kita bagi serentak. Contohlah kita bagi kat dia atas nama berhutang. Dia dapat duit tadi, dia bayar hutang. Lepas dia bayar hutang, dia dah tak ada duit. Maka kita boleh bagi lagi lepas tu. Atas nama fakir pula. Yang dikatakan tak boleh di sini, dalam kitab ni kata, yang dikatakan tak boleh ni adalah apabila kita bagi kepada dia dalam satu majlis serentak. Tapi kalau mula-mula kita bagi atas salah satu daripada asnaf, bahagian asnaf, kemudian dia dah pakai dan duit tu dah habis, maka selepas tu kita boleh bagi lagi pada dia atas nama asnaf yang lain. Macam contoh saya bagi contoh tadi lah. Kita bagi kat dia atas nama hutang. Dia ambil duit tu, dia pergi bayar. Habislah duit tu. Sekarang ni dia tu sendiri miskin. Maka kita bagi pula duit pada dia untuk dia guna untuk keperluan dia. Atau bukan dalam satu majlis. Serentak. Bukan serentak. Kalau kita bagi dalam 2 majlis, tapi duit yang kita bagi dalam majlis yang pertama masih ada, tak boleh juga. Kalau kita nak bagi dalam 2 majlis, syaratnya apa? Yang kita bagi dalam majlis pertama tu dia dah pakai, dah tak ada. Maka barulah kita boleh bagi pula sekali lagi pada majlis yang lain. Faham? Tapi ini sebenarnya ulama kata, kalau yang bagi tu orang yang sama. Contohlah orang bayar zakat kat dia ni ada 2 orang. Dia ni bagi kat orang ni atas asnaf fakir. Kemudian B pula bagi pula atas asnaf fakir, boleh. Yang dimasukkan ni satu orang. Satu orang bagi. Macam contohlah bila bulan Ramadan ni kan, kita bayar zakat fitrah. Macam contohnya, saya sebut saya zakat fitrah ni memang saya bayar terus kepada fakir miskin. Malam raya biasa kita buat kerja ni malam raya. Kita ambil waktu yang afdal. Malam raya. Biasanya raya kat kampung orang rumah. Kat Perak. Kampung Gajah. Jadi malam tu biasanya lepas isyak lah. Lepas maghrib. Malam raya lepas maghrib. Ataupun lepas isyak. Pergi dengan adik-adik ipar lah. Okey, adalah rumah tu pun saudara juga kan, kenalan saudara. Kita pergi, kita bagi zakat kepada makcik tu. Jadi waktu kita bayar tu, adik ipar pun dia nak bayar juga duit zakat dia. Jadi saya pun bagi, adik ipar pun bagi. Yang mana dia terima zakat tu daripada 2-3 orang. Tak ada masalah, boleh. Boleh. Yang dimaksudkan tak boleh ni adalah apabila yang memberi itu orang yang sama. Maka dia tu tak boleh bagi kepada orang yang sama atas nama 2-3 asnaf. Tak boleh. Itu maksud dia. Dia tu, pemberi tu tak boleh bagi kepada asnaf yang sama melalui portion bahagian beberapa asnaf. Kalau kita bagi kat dia satu asnaf je. Asnaf fakir ke, musafir ke, dan seumpamanya. Faham kan maksud dia? Okey. Habis dah. Wala bani. Ini masih lagi ni. Ini penting ni. Sebab itu kita lihat hari ni kadang-kadang berlaku apa? Berlaku pembayaran zakat bukan kepada asnaf. Maksudnya apa? Pembayar zakat ni dia tak ambil berat sangat. Dia ingat, saya dah bagi, saya dah serah, duit saya pun dah habis, akaun pun dah potong. Dia ingat
duit dia dah habis, dia dah zerak, akaun dah potong, dia sudah melaksanakan kewajipan zakat. Tidak. Dia zakat ni rukun Islam, faham tak? Rukun Islam. Rukun Islam macam sembahyang tu, rukun Islam. Zakat ni rukun Islam. Dia ada tertib dan tata cara dia macam kita belajar sembahyang. Bukan kita belajar dengan penuh tertib. Maka samalah juga bayar zakat ni kena belajar. Dia ada tertib dia. Dia tak boleh sembrono. Dia zakat ni dia ibadat yang ada tata cara khas untuk buat. Dia bukan macam sedekah biasa. Sedekah biasa mudah je, random je kita. Kita boleh bagi random je. Kita kenal ke tak kenal ke orang tu kita bagi je. Tapi zakat ni tak boleh. Kita kena pastikan yang kita bagi tu menurut sangkaan kita lah. Kadang orang boleh je berlakon kan, tapi menurut sangkaan berat kita, dia ni layak, baru kita bagi. Tak boleh random sebab dia ibadah. Bila ibadah kan ada tertib, ada peraturan, maka perlu dibuat mengikut tertib dan peraturan tersebut. Jadi kita dapati ada orang yang mana dia ada sifat dermawan. Bagus. Tapi kadang-kadang agihan sedekah dia ataupun agihan infak dia tu sebenarnya merugikan. Kita cakap dari segi umum. Misalnya ada orang dia ada keinginan untuk wakaf. Misalnya kan, wakaf. Kalau kita pergi ke Mekah, ada tawaran untuk mewakafkan Quran. Ada tawaran untuk mewakafkan kerusi tu. Dan kerusi tu nanti akan diletakkan dalam Masjidil Haram, letakkan dalam Masjid Nabawi. Maka menderu-derulah, ramailah orang berminat. Baguslah. Sebab kita wakaf di tanah haram. Berapa besar pahala digunakan pula orang yang datang ke sini. Mungkin orang buat haji, mungkin orang buat umrah. Tetapi satu hakikat yang kita kena tahu, kursi kita tu nanti dibuang. Bayanglah berapa banyak kursi dia boleh buat dalam masjid tu. Kalau setiap satu orang letak kursi, dia boleh cecah berjuta kursi dalam tu. Tak perlu. Masjid tu tak perlu sampai berjuta-juta kursi, tak perlu. Jadi dia buat apa? Dia biarkan dulu kursi tu, tak tahulah berapa tempoh dia, kemudian dia akan collect, dia buang. Dia buang, bukan cuma. Dia akan buang. Kita baru ni pun ada viral kan. Punyalah banyak kursi-kursi kecil tu, yang kursi bulat, yang biasa ada kat Masjid Haram Nabawi, dibuang saja. Buang. Jadi, itu yang saya maksudkan. Kita niat supaya wakaf kita tu kekal. Tapi sebenarnya, tidak mencapai hasrat. Sebab itu kita cadangkan dia buat benda lain. Maksudnya orang yang ada keinginan nak infak tu, biarlah dia infak tu lebih besar manfaat. Lebih besar manfaatnya. Contohnya dia nak wakaf Quran, sama juga. Quran yang kita wakaf kat Masjidil Haram, Masjid Nabawi ni, selepas beberapa tempoh dikeluarkan. Saya tak tahulah, dia tak mungkinlah buang Quran kan. Tapi akan dikeluarkan dari masjid. Masjid tak boleh tampung banyak-banyak Quran. Tak boleh. Satu orang Malaysia bagi 10 biji Quran. Masjid tu tak boleh. Tak boleh terima rak dia berapa banyak Quran kita nak letak. Maka dia akan keluarkan daripada masjid, letak tempat lain. Jadi sebab itu dalam satu bab kita memberi motivasi orang untuk bersedekah. Itu bagus. Daripada tak ada keinginan, ada keinginan. Bagi motivasi untuk buat kerja-kerja infak ni. Infak ke, wakaf ke, sedekah ke, sumbangan ke, hadiah ke, charity ke. Itu setelah mereka ada keinginan untuk berbuat demikian, kena halakan tu, infak tu ke tempat yang lebih besar manfaat. Kadang-kadang infak tu sampai tapi kepada scammer. Mungkin juga kan, berlaku. Jadi biar halakan kepada yang lebih besar manfaat. Untuk diri kita lah, kita kan nak dapat pahala, kan? Yang lebih besar membangunkan umat misalnya. Itu yang saya cakap tadi ni sedekah umum. Sekarang ni kita sedang belajar zakat. Zakat lagi lah.
zakat lagilah perlu berhati-hati dalam menguruskannya. Terus kita sambung 464, wala bani Hashimin wal muttalibi walal ghani bimalin au takassubi. Tidak sah juga pengagihan zakat untuk keturunan Bani Hashim, Bani Muttalib, dan kepada orang yang kaya dengan hartanya atau kemampuannya berusaha. Allahu Akbar. Kita tengok di sini. Ada hadis yang berbunyi, Nabi kata, inna hadhihi sadaqat innama hiya awsakhun nas wa innaha la tahillu li Muhammadin wala li ali Muhammad. Rawahu Muslim. Nabi kata duit zakat ni adalah kotoran-kotoran manusia. Ia tidak halal untuk Muhammad dan ia juga tidak halal untuk keluarga Muhammad. Ada hadis lain riwayat Tabrani, Nabi SAW bersabda, la uhillu lakum ahlal baiti minas sadaqati syai'a wala ghusalatal aidi innalakum fi khumsil khumsi ma yakfikum aw yughnikum. Nabi kata, tidak aku halalkan bagi kalian, wahai ahli baitku, daripada zakat sedikit pun dan tidak juga daripada air bekas basuhan tangan manusia. Sesungguhnya untuk kamu 1/5 daripada 1/5. Maksudnya harta ghanimah yang mencukup dan mengkayakan kamu. Jadi dalam mazhab Syafi'i, duit zakat ni tak boleh diberi kepada ahlul bait. Maksudnya orang yang keturunan Nabi, dia tak boleh terima zakat. Dia tak boleh terima zakat. Dalam kitab ni disebut Bani Hashim dan Bani Muttalib. Ahlul bait yang dimaksudkan dalam bab zakat ni adalah mereka yang berketurunan Bani Hashim. Bukan bapa dia nama Hashim. Bani Hashim. Hashim ni datuk Nabi, moyang Nabi. Daripada keturunan Hashim dan daripada keturunan Muttalib. Cuba sebut nasab Nabi. Muhammad, Sayyidina Muhammad bin Abdullah bin Abdul Muttalib bin Hashim bin Abdi Manaf. Jadi Muhammad bin Abdullah bin Hashim bin Abdi Manaf bin Qusay bin Kilab sampai atas. Kita perhatikan kepada Abdu Manaf. Abdu Manaf ini moyang Rasulullah. Beliau ada 4 orang anak. Hashim, Muttalib. Ada lagi 2 orang lagi, Abdul Syams dengan Naufal. Daripada 4 orang ni, 2 orang, keturunan 2 orang sahaja yang dikira ahlul bait, yang tidak boleh menerima zakat. Daripada 4 ni, 2 je, iaitu daripada keturunan Hashim ataupun keturunan Muttalib. Jadi Hashim dengan Muttalib ni adik-beradik. Yang atuk Nabi ni adalah Hashim. Kalau Muttalib ni kira atuk saudara lah, moyang saudara Nabi SAW. Daripada Hashim inilah lahirnya Abdul Muttalib, yang merupakan datuk Nabi. Daripada Abdul Muttalib dia ada banyak anak, lahirnya Abdullah, iaitu ayahanda baginda Rasulullah SAW. Jadi siapa sahaja yang keturunan ni, Bani Hashim dengan Bani Muttalib ni, dia tak boleh ambil zakat. Berdasarkan hadis saya baca tadi, Nabi sebut bahawasanya zakat ni adalah awsakhun nas. Awsakh ni terjemahan dia kotoran. Dia adalah kotoran. Jadi zakat ni, kalau kita bayar zakat, kita jangan bangga sangat. Sebab apa? Sebenarnya kita sedang bersihkan harta kita. Sebab itu kalau seseorang dia tak bayar zakat, harta dia tu ada kotor.
Kotor ni kalau biar lama-lama, dia akan rosakkan harta yang bersih. Kotor tu sebenarnya 1/40 je. Zakat ni kan 1/40 je. Ataupun 2.5%. Sikit je. 2.5% je zakat. Tapi kalau dibiarkan, tak dibuang ni dibayar lah. 2.5 ni akan rosakkan yang baki tu. Dia akan rosakkan. Yang kotor ni, yang sikit kotor ni, kalau dibiarkan, tak dikeluarkan daripada harta kita, maka dia akan rosakkan yang 97.5%. Dia akan rosakkan. Jadi oleh kerana Nabi kata zakat ni dia sifatnya ausah, maka ahlul bait dia tak layaklah untuk makan. Sebab dia rendah. Nabi tak makan zakat. Nabi tak makan zakat, Nabi sedekah pun tak makan. Bukan zakat je. Sedekah. Kalau kita bagi kepada Nabi atas nama sedekah, Nabi tak ambil. Kalau bagi atas nama hadiah, baru Nabi ambil. Kita pun faham kan perkataan hadiah dengan sedekah yang mana lagi rendah. Maksudnya ni macam contohlah orang bagi kat kita, ni saya sedekah ni. Mungkin setengah orang kata kau ingat aku miskin ke? Bukan kita dah sensitif kerana sedekah tu. Tapi kalau bagi hadiah berlaku je. Bagi hadiah kepada sultan pun hadiah okey je, hadiah kan. Tak adalah sultan kata ingat aku miskin ke? Tak, biasa hadiah kan diberi atas nama kasih sayang. Atas nama kasih sayang, diberi atas nama kemuliaan. Kita muliakan orang, bersedia dia bagi hadiah. Bukan kita bagi hadiah tu bukan sebab dia miskin, sebab kita nak menghargai dia, kan? Tapi perkataan sedekah memang bagi biasanya merujuk kepada orang yang perlulah. Jadi kena guna perkataan betul ke nak bagi ni, bagi hadiah. Saya nak faham betul. Maksud harta yang merosakkan harta yang ada. Merosakkan tu maksudnya kalau satu orang tu dia tak bayar zakat, nanti virus tu ni perumpamaan lah. Harta yang ada pun dia akan jadi rosak. Rosak tu maksudnya apa? Kadang-kadang harta dia tu jadi hilang. Kena curi, kebakaran. Faham? Puncanya sebenarnya ada hak yang belum ditunaikan. Itu maksud merosakkan tu. Harta dia tu akan hilang. Kalau kau tak bayar zakat, harta yang tak kena zakat pun akan habis. Dia akan bocor. Allah akan wujudkan sebab-sebab duit kita bocor. Mungkin sebab ditimpa sakit, sehingga duit tu habis, semua spend untuk bayar perubatan je. Kena scam. Kena scam. Kau tak nak bayar, padahal zakat tu 2.5 je. Daripada 2.5 tak dikorbankan, sekarang ni habis, keseluruhan harta habis. Kena scam. Maksudnya harta dia tak dijaga. Antara cara harta kita dijaga, contohnya dijaga daripada pencuri, dijaga daripada kebakaran, dijaga daripada ditipu, dijaga daripada di-scam, kan? Tetapi apabila hak tidak ditunaikan, yang sepatutnya sedikit sahaja yang perlu dia keluarkan, menyebabkan dia perlu keluarkan secara terpaksa. Dia tak nak, dia tak redha pun. Siapa yang redha kena scam, kan? Kalau dia bayar 2.5, dia bayar dengan redha, maka sedikit saja harta dia perlu dikeluarkan. Itu maksud dia. Okey? Dia ahlul bait ni, dia ada dua. Satu ahlul bait yang khas, satu lagi ahlul bait yang umum. Ahlul bait yang khas ni mereka yang berketurunan Saidina Husain dan Saidina Hasan, cucu Nabi lah. Ini yang biasa kalau di tempat kita akan guna lakap Sayyid. Contohnya Said Sadiq. Contohnya Said Sadiq bin Said Abdul Rahman. Dia tu ahlul bait tu, kan? Ahlul bait lah Said. Dia ahlul bait. Jamalul Lail. Family Jamalul Lail. Jamalul Lail, orang yang ada belakang Jamalul Lail tu, Jamalul Lail, kan perlih kan Jamalul Lail. Ahlul bait lah. Keturunan Sayyidina Husain.
Hadramaut lah. Mereka ni keturunan Yaman. Hadramaut. Jadi Syed Saddiq tu kan muka Arab. Bukan muka Arab kan? Dia Arab lah tu. Dia bukan Melayu kan? Nama pun Syed. Jadi dia Syed tu. Dia Syed. Dia Al-Habsyi ke apa? Okey. Jadi mereka ni tak boleh terima zakat. Dan gelaran-gelaran ni memang dah berlaku lama dah. Tujuannya adalah untuk membezakan. Dia sebenarnya dulu dalam kerajaan Islam, mereka ada satu daftar nama senarai Ahlul Bait yang tinggal di negara tersebut. Khalifah, Sultan, ambil berat untuk ada indeks nama ni, senarai nama tu ada. Dan kalau kita tengok daripada sistem Ahlul Bait ni, mereka ni ada dipanggil naqabah, munsib. Kalau Hadramaut dia panggil munsib. Munsib ni maknanya dia ni penjaga nasab. Dia akan pastikan mereka yang bukan termasuk dalam family tak boleh mendakwa dia dalam family. Dan mereka yang memang termasuk dalam family, nama mereka semua dicatat dalam buku, dalam apa tadi kita kata, dalam indeks nasab tu lah. Indeks namanya. Tujuannya apa? Dia memang ada penjaga nasab. Di Malaysia apa ada? Naqabah. Dia jaga. Contohnya dia ada family Aidrus. Family Aidrus kan. Macam Tok Kupaloh tu. Yang nama ulama' pejuang yang Terengganu tu. Dia keturunan Syed. Cuma bila masuk kat tanah Melayu, orang panggil nama Tok Ku Tuan Besar, Tok Kupaloh. Tok Ku ni gelaran tempatan. Tapi nama sebenar dia Syed Abdul Rahman Aidrus kan. Jadi dia ni keturunan Syed lah. Keturunan Nabi. Jadi mereka ni ada pencatat dan penjaga nasab. Dan mereka, contohnya ada orang dia dakwa-dakwi, dia kata dia ni daripada keturunan ni. Jadi mereka ni akan selidik. Betul tak? Ada tak dia punya catatan nasab dia? Jadi kalau ada, maka nama dia akan dimasukkan. Dan kalau saya sebut tadi kan khalifah dalam kerajaan sebelum ni, mereka mempunyai senarai nama Ahlul Bait ni. Tujuan dia apa? Tujuan dia adalah untuk menjaga hak-hak Ahlul Bait. Dia sebenarnya Ahlul Bait pada zaman dahulu, mereka Ahlul Bait ni bukan semua kaya, ada miskin, ada fakir pun. Jadi bagaimana kebajikan mereka ni dapat dijaga? Kebajikan kan? Maka sebenarnya ada peruntukan lain untuk Ahlul Bait ni, yang memang diperuntukkan oleh Allah. Melalui apa? Melalui harta ghanimah. Harta ghanimah. Bila perang, ada harta ghanimah kan? 1/5 daripada 1/5 harta ghanimah. 1/5 dari 1/5. Harta ghanimah memang peruntukan diberikan untuk jaga kebajikan Ahlul Bait. Memang ada indeks nama untuk jaga. Yang menjadi tanggungjawab pemimpin tempatan, khalifah, untuk dia tahu Ahlul Bait di tempat dia, supaya nak jaga kebajikan melalui duit ni. Tapi bila hari ni perang dah tak ada. Bila perang dah tak ada, harta ghanimah tak ada. Jadi bila harta ghanimah tak ada, sumber peruntukan untuk Ahlul Bait dah tak ada. Maka sebahagian ulama' lah memfatwakan. Sebahagian ulama' mutaakhirin ni memfatwakan bahwasanya pada zaman ini, oleh kerana peruntukan khas yang sepatutnya melaluinya dijaga kebajikan Ahlul Bait ini sudah tidak ada, maka boleh diberi zakat kepada orang yang fakir di kalangan mereka. Faham? Orang yang fakir di kalangan mereka. Yalah, mungkin di kalangan kita ni tak alert sangat tentang masalah Ahlul Bait ni. Ataupun tak tahu pun. Ada setengah orang sampai dia persoalkan, ada lagi ke orang keturunan Nabi? Kan? Dia mudah je nak faham. Kita ni keturunan siapa? Moyang kita kan? Kita pun ada lagi. Takkan keturunan Nabi tak ada? Faham? Takkan keturunan Nabi lekes sangat daripada keturunan kita? Kita ni keturunan moyang kita dulu. Kita pun ada lagi. Takkan keturunan Nabi tak ada? Kan? Keturunan Nabi lagi tinggi daripada keturunan kita kan? Faham kan? Dia punya hujah mudah je lah.
kita adalah keturunan daripada tu mana 1000 tahun lepas, 2000 tahun lepas. Bila kita wujud, kita keturunan yang pernah, orang yang pernah wujud 2000 tahun lepas, 3000 tahun lepas. Kita pun tak tahu macam mana moyang kita. Mungkin moyang kita dulu duduk kat belah mana, tak tahu kan. Nanti di padang mahsyar nanti kita jumpalah moyang kita. Nak tengok juga muka dia macam mana kan. Sebab manusia ni kan dia sebenarnya mix. Kita tak tahu, mungkin ada orang yang duduk kat tanah Melayu ni, dia sebenarnya mix Arab. Mix Arab tu memang banyak lah. Mix India itu memang boleh nampak pun. Mix Eropah, mix, kan orang belayar. Orang Melayu kan jenis belayar. Jadi mungkin dia pergi ni, kahwin orang ni, jadi keturunan dia. Sebab itu muka macam tak sama kan. Muka ni macam ada muka Turki ke. Tapi cakap Jawa. Cuba tengok betul-betul kat atas tu. Ada lah tu keturunan dia. Campur-campur. Biasa lah, kena campur. Okey, jadi tak boleh diberi daripada harta zakat. Okey. Apa? Buku apa sekarang? Oh, tepat. Okey, baca sikit lagi. Waman okey, satu lagi. Dan kepada orang yang kaya dengan hartanya atau kemampuan berusaha. Satu lagi golongan yang tak boleh terima zakat, orang kaya lah. Orang kaya. Kaya ni dia ada dua jenis. Dalam bab zakat ni, kaya ni ada dua kategori. Satu dia kata apa? Kaya dengan hartanya. Kategori kedua, kaya dengan kemampuan berusaha. Okay, kita terangkan dulu kaya dengan harta. Apa maksud dalam bab zakat ni bila disebut kaya dengan harta? Apa maksudnya? Kaya dengan harta ni maksudnya orang itu mempunyai harta semasa. Harta tu memang ada. Dan jumlah harta yang ada itu cukup untuk menampung keperluan hidup dia sampai dia mati. Itu maksud kaya dalam bab zakat. Dia dalam bab zakat ni kena tulis satu istilah, nama dia umur ghalib. Umur ghalib. Umur ghalib ni maksudnya umur kebiasaan. Umur kebiasaan. Kebiasaannya orang akan hidup purata lah. Purata. Kebiasaan maksud purata. Puratanya orang hidup ni sampai umur berapa tahun. Purata. Pukul rata. Maka dalam kitab dia telah tetapkan 54 tahun. Maksudnya apa? Kalau satu orang, misalnya saya umur 40, saya ada harta semasa. Harta semasa. Sama ada harta semasa tu duit ataupun aset lah yang bernilai. Yang mana harta semasa saya ni cukup untuk tampung keperluan saya sampai umur 54. Maka saya dikira kaya. Itu yang dimaksudkan kaya dengan harta. Maksud kaya dengan harta ni maksudnya dia ada satu jumlah harta yang dia tak perlu kerja. Harta semasa, maksud harta yang dah ada. Yang mana harta tu boleh tampung keperluan dia sampai dia umur 54. Tapi kalau umur dia 60, setahun. Kalau umur 50, kita kira setahun. Maksudnya harta yang dia ada boleh tampung keperluan dia setahun. Dia tak perlu kerja ni, tak perlu ada gaji. Memang dah ada dah. Maka dikira kaya. Atau kalau macam tu semua orang kata saya senang. Saya mana ada nak harta boleh tampung sampai umur. Tak ada. Dia ada atau. Ataupun dia tak kaya dengan harta semasa, tapi dia kaya dengan harta pendapatan. Pendapatan faham kan? Pendapatan ni maksudnya sama ada gaji, sama ada allowance, sama ada pencen yang ni. Ni semua kaya ni yang semua banyak pencen kan.
Jadi pencen, dia tak adalah harta semasa, tapi dia mempunyai pendapatan yang dia peroleh itu mencukupi lah untuk dia punya keperluan dia. Maka itu juga dimaksudkan kaya. Dia kaya yang dimaksudkan dalam kitab fiqh ni bukan macam kaya yang kita cakap tu. Tu kaya lain. Kaya, bila kita sebut kat sini, kaya dalam bab zakat. Kena sebut macam tu. Dia ada definisi tertentu. Nanti kalau tidak, semua orang dakwa dia tak kaya. Oh, saya tak kaya, benar ada Ferrari. Ada kata siapa kaya, ada Ferrari. Tak. Kaya dalam bab zakat. Kita kan sedang belajar kitab zakat. So, dalam bab zakat ni, kaya ni dia ada takrif khas. Jangan pakai kaya yang dijadikan bualan orang. Itu orang punya bualan. Kitab ni dia ada takrif sendiri. Okey, kaya ni sama ada kaya dengan harta. Tadi saya terangkan, dia ada harta semasa yang mencukupi keperluan dia seumur hidup kebiasaannya, ataupun setahun tadi kan saya sebut tadi. Ataupun dia tak adalah harta cash macam tu, tapi dia mempunyai pendapatan. Contohnya gaji, contohnya hasil sawit, contohnya dividen, contohnya apa benda lah pendapatan sekarang ni. Apa ni tadi saya sebut tadi, pencen dan seumpamanya, yang mana cukup untuk keperluan dia. Okey, keperluan tu apa maksud keperluan? Keperluan pun kena ditakrifkan. Sebab manusia Gen Z ni, dia ada keperluan yang manusia golongan warga zaman P.Ramlee ni tak menganggapnya keperluan. Betul tak? Jadi keperluan ni, keperluan asas biasalah. Keperluan asas ni basic, makan, minum, tempat tinggal, kenderaan. Ini bila sebut keperluan, ini paling asas. Makan, minum, tempat tinggal, kenderaan. Okey. Termasuk juga keperluan orang yang dia kena tanggung. Kena tengok juga. Itu pun dikira keperluan juga. Keperluan nak tanggung isteri, keperluan nak tanggung anak. Kalau satu orang lelaki, itu pun dikira sebagai keperluan dia. So, duit yang dia dapat tu cukup tak untuk tampung semua ni? Cukup tak? Cukup ataupun ada lebih, ataupun tak ada, ataupun tak cukup. Kalau tak cukup, maka dia dikira fakir. Dia dikira miskin ataupun fakir lah. Dia kira fakir ataupun miskin. Kan kita dah takrifkan sebelum ni, fakir dan miskin ni dia sama dari segi apa? Seseorang yang harta dia tidak cukup untuk keperluan dia. Harta atau pendapatan dia tidak cukup untuk keperluan dia. Kalau tak cukup, kurang separuh, dia dipanggil fakir. Kalau tak cukup, lebih separuh, maka dia dipanggil miskin. Tak cukup, tapi yang ada tu lebih separuh, maka itu dipanggil miskin. Tak cukup dan tak sampai separuh, yang dia dapat tu tak sampai separuh, maka dia dipanggil fakir. Kalau cukup ataupun lebih, maka dia dikira kaya dalam bab zakat. Contoh, dia ni perlukan 1,000, tapi pendapatan yang dia dapat 700 je, maka dia dipanggil miskin. Okey? Dia perlu 1,000, pendapatan yang dia dapat 300 sahaja, maka dia dikira fakir. Faham? Itu mudahlah. Itu definisi yang memang disebut dalam kitab bagi membezakan apa beza fakir dengan miskin. Sebab dalam Quran sebut asing. Innamas sadaqatu lil fuqara'i wal masakin. Hanya saja zakat itu untuk orang fakir dan orang miskin. Yang menunjukkan fakir ni golongan lain, miskin golongan lain. Tapi orang Melayu disebut dua sekali, fakir miskin. Itu bahasa Melayu kan. Dalam Quran dia asingkan. Kluster fakir lain, kluster miskin lain. Jadi macam mana nak bezakan takrif dia? Yang tadi tu lah, macam saya sebut tadi. Dan masing-masing orang tepuk dada tanya diri dia lah. Dia lah yang tahu keperluan dia.
Dan dia lah yang tahu pendapatan dia. Betul? Fakir lagi susah. Sebab dia yang dia dapat tu kurang separuh. Miskin lebih separuh. Fakir ni lagi miskin daripada miskin. Okey. Sekarang kan orang membahagikan manusia, kerajaan lah. Moden ni, manusia dibahagikan mengikut taraf ekonomi dia. Tu ada istilah tu. B40, T20, apa lagi lepas tu? M40. Ada tak bawah lagi daripada B40? Sebenarnya daripada 0 sampai B40 tu semua B40 lah. B40 ni dia bukan sederhana lah. Bukan kan? Tapi adalah istilah dia panggil miskin tegar. Miskin tegar kan? Itu membahagikan. Dalam Quran pun dia membahagikan manusia ikut taraf ekonomi juga. Fakir, miskin. Tapi tujuan dia adalah untuk bantulah. Tujuan pembahagian ini dibuat supaya nak menyampaikan hak kepada golongan tersebut. Kepada golongan tersebut. Okey. Kita sambung Ustaz. Sambung lepas ni insya-Allah. Apa soalan? Apa ni tanya? Faham dah? Tapi kita depan Allah semua fakir. Kan? Ulama kata kalau kita nak doa kita ni makbul, kita kena berlagak fakir, berkelakuan fakir ketika doa. Macam contohlah orang tu dia nak minta dengan kita tapi perangai macam tak nak, kan? Kita pun geram juga. Kan orang kalau orang minta kat dia tapi bersopan dalam kata-kata, dari segi kelakuan, jadi orang pun akan kesian. Kerana orang tu menzahirkan kefakiran dia. Samalah juga bila kita berdoa, kita kena berkelakuan fakir. Sebanyak mana kelakuan fakir yang kita boleh zahirkan depan Allah, maka sebanyak itulah potensi doa kita diterima. Fakir ni maksudnya macam orang fakir. Orang fakir, orang minta sedekah ni ada setengah tempat dia punya rayu. Tolonglah, saya ni miskin, saya ni susah, anak saya sakit. Dia ulang lagi. Kita lari, dia kejar kita lagi, dia minta lagi, kejar lagi, minta lagi, sampai satu tahap kita pun bagi. Samalah juga Nabi kata kalau kamu berdoa, berdoalah bersungguh-sungguh dengan mendesak. Dia panggil dalam bahasa Arab ilhah. Macam orang fakir ni, dia sampai tak desak, dia mendesak, kan? Desak, tarik baju, rayu, keluarkan air mata. Dah cakap lagi, cakap lagi. Sebenarnya kita kena doa macam tu. Daripada Allah Ta'ala. Contohnya kita doa nak masuk syurga. Satu orang tu dia rayu, ya Allah, walaupun aku banyak dosa, walaupun banyak salah, aku mengaku, tapi syurga engkau luas, banyak lagi kosong, masukkanlah aku. Dia cakaplah apa pun, kan? Dengan rayuan, dengan menunjukkan dia memang perlu, dia memang rendah diri, maka dia akan dapat, kan? Tapi jangan berdoa dengan Allah macam bos. Maksudnya doa pun kena adab, kan? Doa tangan letak kat bawah. Amin, amin. Apa? Kalau orang kita tengah buat bantuan ni, bagi bantuan, tiba ada yang kita pun naik darah juga, kan? Kita pun marah. Padahal kita pun tak kaya juga, kan? Kita kata, dia ni belagak lah. Ini majlis bagi sumbangan, tapi nampak macam koprak je datang ni. Ini tipu ni. Kita pun faham, kan? Jadi depan Allah kita lagilah tak ada apa-apa, debu, bawah lagi debu pun, kan? Jadi zahirkan. Itu Nabi masa peperangan Badar, malam tu Nabi doa, Nabi angkat tangan macam ni, kan? Nabi pakai ridak ni yang orang pakai ihram tu. Bila angkat tangan sampai tinggi, sahabat kata kami nampak Sayyidina Abu Bakar yang jaga. Ridak Nabi tu tercabut.
Kan bila tangan angkat, jadi kita kan pakai rida ni, jatuh rida tu. Nabi malam tu berjam-jam Nabi doa. Siapa pernah doa berjam-jam? Imam doa lebih 2 minit pun dah. Imam ni lemahlah kelemahan kita. Dia doa ni benda kena latih. Siapa kita ni? Yelah, doa beramai-ramai ni tak payah lama sebab ada orang lain kan. Tapi kita boleh doa sendirian. Nabi doa pada padang Arafah. Padang Arafah Nabi doa berapa lama? Daripada Zuhur sampai Maghrib. Waktu tu musim panas. Musim panas siang panjang. Paling kurang pada hari Arafah Nabi doa 5 jam. Doa tak berhenti doa 5 jam, doa. Jadi doa ni sebenarnya dia adalah sejenis ibadah yang kena dilatih. Mula-mula seorang tu dia latih doa 5 minit. Yang ni latih ni malam lah. Bersendirian lah, dengan orang ramai tak boleh kan, sebab orang ada komplain sendiri. Lepas tu dia tambah lagi doa 10 minit. Doa lagi 5 minit. Ada orang dia tenggelam dalam doa, dia asyik. Sebab doa ni dia macam bercakap dengan Tuhan. Dia rasa lazat. Dia tak sedar, dia dah doa 1 jam, 2 jam. Jadi masa malam peperangan Badar tu, Nabi pujuk, dalam bahasa kita ni istilahnya Nabi pujuk Allah lah. Sebab tentera musuh 1,000 orang. Mereka ada 700 unta, 100 kuda. Orang Islam ada 70 unta, 3 ekor kuda. Sebab peperangan ni kuda sangat penting, kan? Tentera berkuda kena ada. Dia kata 3 ekor kuda je. Orang Islam lah 313. Maka malam tu Nabi telah doa. Kalau kita pergi ke Badar hari ni, dekat Badar ni ada satu masjid namanya Masjid Arish. Masjid besar, masjid putih. Arish ni apa maksudnya? Arish ni dia macam satu pondok, satu bangsal kecil atau kemah yang sahabat buat untuk Nabi masa perangan Badar. Satu orang sahabat kata kepada Nabi, ya Rasulullah, saya cadangkan kami akan buatkan untuk tuan satu pondok kecil, satu kemah kecil, Arish dalam bahasa Arab. Masa kami berperang, Nabi duduk di situ. Dan Nabi pantau daripada atas. Arish ni dia ni atas bukit. Maksudnya sebagai ketua, kalau istilah sekarang ketua lah. Nabi tengok perang tu berlaku kat bawah, Nabi duduk atas. Nabi tengok. Maka malam yang esoknya perang, Nabi telah doa dengan doa yang sangat panjang. Nabi pujuk Allah. Antara ayat pujuk dia, Nabi telah berkata, ayat pujuk dia, ya Allah, kalaulah mereka ni, maksudnya sahabat aku ni, Engkau binasakan mereka, maksudnya kalau mereka kalah esok, Engkau tidak akan disembah sampai bila-bila. Itu ayat Nabi pujuk Allah. Ya Allah, janganlah binasakan mereka, janganlah bagi mereka ni kalah. Kalau mereka ni kalah, Engkau tidak akan disembah sampai bila-bila. Maksudnya mereka inilah deposit orang Islam yang ada. Dan mereka inilah, maksudnya bangun dan naiknya Islam mereka ni lah, atas mereka ni. Kalau mereka ni tak ada, sebab dalam tu ada Abu Bakar, ada Umar, ada semua sahabat besar-besar, ada Ali. Kalau mereka ni mati, maka orang yang akan sebarkan Islam paling dia tak ada. Itu ayat pujuk tu, kan? Antara ayat pujuk ni. Jadi samalah juga kita ni pun dalam doa kena ada istilah pujuk Allah. Contohnya kita pujuk supaya ampunkan kita. Ya Allah, aku dah tua, rambut dah putih, gigi pun dah tak cukup. Ya Allah, dalam keadaan aku yang lemah macam ni, kalau Engkau azab, habislah aku. Jadi dia kena doa macam tu, kan? Itu namanya pujuk. Dan Allah Maha Pengasih dan Maha Penyayang dan Maha Mengasihani hamba-hamba dia. Dan sifat itulah yang Allah nak lihat daripada hamba. Oh, ada sifat macam ni. Orang yang paling tak disukai, orang yang arrogant, orang yang sombong, kan? Macam kita pun tak suka orang minta dalam keadaan sombong, kan? Samalah juga. Allah petah lagi, kan? Allah raja kita, pemilik kita. Wallahu ta'ala a'lam.
subhanallah wa bihamdihi asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.